welcome back to channel Aisyah Roti, your favorite looks. But actually we are late. Sepatutnya sampai 7.30 tapi kita orang sampai dalam 7.45. And this is our outfit. Nampaknya kita orang berjaya beli baju. So I'm kinda nervous for tonight. Macam saya pernah nak kahwin kan, but I'm nervous for Nuha. Wah, cantiknya Sophie. Looking good. Oh my god. Wow. No. Kau dah tak dengan kita orang, no? Apa? Ambil gambar je. Ni our another debut. Kita debut lah. Ni debut second Pop Slay. Yeah! Sini baju ni tak tahu check colour. So next event kita orang adalah kenduri Nuha dan Mak. Yeah, we're going to be a bridesmaid. So let's go because we are so late. Kita orang nak pergi tengok Nuha. Cantik ke tak dia malam ni? Barbers, kita masuk je pintu ni kita akan nampak laki dulu. Laki dia kita orang tak nak tengok sangat. Laki dia. Ni laki dia. Oi, dah jadi laki orang deh. Wah. Laki dia macam biasa lah tengok tanah. Tengok. Ini dia. Dah datang dah. Weh. Naik suri weh. Weh, macam Frozen. Aku rasa dia diet Frozen lah. bersih lelaki. Aku nak tengok video kau ni. Ada kat dalam. Oh my god. Okay kan. Sekarang kita nak tengok. Siapa nak tengok? Reception kan? Betul. Dan kalau korang nak tahu, sekarang masanya Aisyah akan bagi hadiah dekat Nuha. Aisyah akan bagi hadiah paling awal sekali. Tak ada siapa boleh bagi lagi awal daripada aku. Sorry Mak Wei, untuk Nuha je ada hadiah deh. Entah ada, tak tahu. Tak apa Mei bagi. Okay, Mak Wei tak usah. kita orang tengah tunggu Nuha bersiap. Ni outfit kita orang semua tadi gelap. Thank you. Kita orang bridesmaid for today. Oh my god, for the first time aku center. Thank you Asla. Masa mengalah. Today is my day. Today is my day. Sebab konten dia, tak kisah sangat. Tapi hari tu kau tengok juga? Aku kisah. So, oh my god, semua lawa sangat pada malam ni korang. Cepatlah. This is another debut. Tapi hari ni ada orang lain pula debut sekali dengan kita. Ayah. Ni cameo je, sekejap je. Cameo tiba-tiba dia dekat tengah. Oh my god. Wonyong. Pandai je dia. Wonyong. Slowly pergi tengah. Okay, ni outfit untuk ke Seri Emas Tanah Merah. Aku punya tali pinggang belum ada. Nanti aku punya tali pinggang baru nampak. Okay. You look like Kelantanis. You look like Kelantanis. Sebab set kita nak dapat diskaun deh. Mu kena kecek Kelantan deh. Mu wajib kecek Kelantan. Diskaun dalam bahasa Kelantan apa dia? Tak tahulah. Tapi Rina memang giving tourist. Rina dia memang tak nak dapat harga murah dekat kedai emas tu. Yang ni apa? Macam akak-akak gangster kelas. Kakak repik weh. Repik Kelantan. Repik Kelantan. Pegang kucing Zora Weh, aku punya ni weh. Kacamata hitam hilang. Alamak. Nak kereta lah aku rasa. Okay, this is my outfit. Outfit saya giving orang nak pergi pasar je. And I'm so excited untuk tengok emas kat sini sebab emas, design emas kat sini cantik. Cantik dan juga murah. We should buy. Aku rasa dia murah kalau kita memang orang Kelantan lah. Aku rasa kalau kita orang luar dia jadi macam harga normal. Kau tipu dia. Macam mana? Kau cakap kau datang untuk bagi review percuma. Mesti dia ucap, jangan ni murah yang Other murah. people care about it. Cakap nak bagi Ambil review kat atas percuma. Nabi percuma. Kalau dia boycott kita. That's hurt. Jadi kita dalam perjalanan. Oh, akak gangster. Nak tali pinggang aku. Akak gangster. Tahu tak kita nak pergi mana ni? Kita nak pergi mana ni? Kita nak klik mana ni? Kita nak pergi ni hunting emas. Hanti emas. Kita nak klik seri emas. Set kita jangan pecah. Even though orang Kelantan boykot tadi malam cakap apa? Goyak. Ya. Kecek. Okey cik pandang Kecek. Kelantan. Sekarang dah ada tali pinggang. Wow. Aura. Siapa drive ni? Akak gangster drive lagi ke? Biar saya drive. Tapi awak nak buat konten. Oh. Tu yang tak ada guna ni duduk belakang boleh tak? Biar dia belakang saya drive. Belakang? Saya rakam awak lah. Dasar makcik cita. Kenapa kau cakap aku tak ada guna?
Okay, sebab asal semalam dia duduk depan. Dia suka duduk depan ni. Alamak, kereta ni memang nampak baru lah weh. Okay, macam ni aircon. Tengah tu. Bukan hok tu, hok bulak. Jumpa kita tak ada yang biru. Kita Jadi sekarang kita akan on the way. Dalam 30 minit ambil masa untuk ke Seri Emas Tanah Merah. And we gonna see macam mana keadaan kat sana. kota baru. No, we gonna go Tanah Merah only. It's 30 minutes. Are we ready? Pakai baju tu. Ani tak bagi kita klik. Siapa yang rajin tolong turun? Aslah. Apa? Paling dekat. Aku rakam Aslah. Aslah awak paling dekat dengan tu. Go. Orang belakang yang buka kan. No, go. Setelah banyak rehat lagi Kelantan ni. Banyak rehat. Aku buat konten dah semalam. Tu yang banyak rehat tu. Yang banyak kuning tu. Lah dia putih daripada banyak rehat. Oh my god. Are you Harry? Let's go. Kan tu Sekarang kita orang dah sampai dekat kedai emas dan kita tengah planning siapa yang patut turun dulu. Aina. Siapa paling jiwa Kelantan? Aina. Paling nampak Kelantan. Aslah. Aku Tengok bahasa. I'm just only look. Tapi bahasa aku macam gini. Hang turun dulu, hang cakap macam mana? Assalamualaikum. Oh gini. Kenapa nak kom dia tu? Berapa satu Segera. berapa segera deh? Macam tadi. Kalau beli segera berapa etek? Itu tak payah. Aina cuba. Aina ni kau Aina macam cuba. pandai lah. Dia punya Aina punya baju macam Aku rempit-rempit. rasa yang paling senyap sekali sebenarnya daripada Cik Kelantan. Agak cuba kau try sikit. Rina. Cetera kecil sikit. Weh, kau masuk kau nyanyi je. Abe jangan Caya be. Tak apa lagu yang Cak kapak ulali di. Adalah kita turun je lah berempat je. Aku yakin dengan kita punya, kita kan dah bos dengan orang Kelantan, mesti jiwa Kelantan tu ada. This is the kedai. Tapi low-key aku rasa aku punya outfit ni memang nampak Kelantanis. US lah. Tak sangka sangat jiwa Aslah. Aku rasa Aslah boleh adapt dekat mana-mana negara. Betul. Kecik Kelantan Aslah, kecik Kelantan. Berapa harga emas kan? Oh, akak tu dah bye-bye. Aku dah kata. Boleh dapat diskaun ni, Cah. Ada orang kena kita, tak boleh tipu. Boleh dapat diskaun. Oh, kan? Ada orang kena kita, tak boleh tipu. Tak boleh tipu. Kecil Kelantan je dekat head. Oh besarnya. Kedai rumah. Oh makin turun lah hari ni. Terima kasih. Turun lagi lah harga. Berapa harga 1 gram hari ni? 531. Is it murah? Ya, dia turun lagi. Hari tu bukan 4 lebih Hari tu 4 lebih sekejap je. Damn. Wow. Banyak jugalah pilihan sini. Nampak gila design. Aku rasa aku nak yang macam minimalis tapi padu. Tapi boleh bayar guna transfer ke? Aku terlupa nak. Oh, transfer. Oh, baik. Terlupa bawa kad. Okay, so sekarang Aisyah nak tengok design apa yang macam cantik untuk sebab Nuha kan muda lagi. So kita janganlah beli design yang macam Rasa muda-muda suka love bag. besar gila. Ini dah Sri Vida punya lah. Tapi kalau dapat hadiah, kau pandai suka kan? Weh, Aina nak beli weh. Untuk diri sendiri weh. Oh. Kalau saya nak full emas, saya tak nak Nak sikit-sikit je emas putih tu. Nak design tu simple je. Simple, kosong. Sebab macam sesuatu untuk orang muda macam tu kan. Tapi tak nak yang ketinggalan zaman. Maksudnya nak simple je. Dia macam tak pelik-pelik, tak unik-unik gitu. Sebenarnya Aisyah pun tak reti sangat nak beli barang, tak reti nak beli apa tu emas sebab Aisyah tak selalu pergi kedai emas dan beli emas. Selalunya kalau pergi kedai emas pun mama dengan nenek yang teman. Tak pergi sendirilah. Tak reti deh, tak reti. Wah, this one cute juga. Wow. Ni paling latest ke design? Ya betul. Mana nak? Mau pilih yang mana? Datang 4 orang ni je ke? Oh. Mau pilih yang gaya mana? Lagu mana? Untuk siapa Nuha? Untuk dirimu sendiri. Tahu dah.
Kan ni cantik kan? Design LV weh. Berapa ni weh? Ambu. Dari jauh dia menanya mana. Dia dah sarung dah tu. Kakak mu nak beli ke? Tak boleh potong aku tak. Yang main gila dengan Rina Aku nak cari apa yang boleh Kan stacking. design kau ni ada dekat. Aku nak cari apa yang boleh stacking dengan yang ni. Staking Kau rasa apa yang boleh pakai dengan ni cantik? Tapi dia Yang pun dah halus dia lah. pun dah serabut kan? Rasa kena yang halus-halus kan? Kalau yang dua tu aku rasa lagi cantik. Kalau nak pakai yang banyak-banyak. Kalau macam ni cantik. Supaya ni sekarang latest lah kasi pakai. Saya nak potong ni besar dah lama dah ni saya beli tak boleh pakai besar. Dia beli kat Sabah hari tu. Oh. Macam mana ni korang? Design mana yang Syah patut ambil? Tapi kalau design macam ni dia macam tak timeless. Dia macam ada momen-momen Ada dia musim. je. Musim. Ni comel lah. Bunga ni? Bunga ni ke comel? Ya. Kalau macam ni berapa berat? Yang ni dia standard 3 gram, 4 gram. This one is cute also. Look at this. Macam buah anggur. Kau nak tengok yang Boleh. Dia mah. Mau beli kau? Aku nak beli tapi dia tak boleh potong kat sini. Sebab Boleh tangan aku ni macam Tak apalah, kita potong lah dekat cyber. sini ke banyak kita try lah 2-3 kedai untuk potong. Ini comel lah. Yang penting ya Allah selalu masuknya dengan baju-bajunya apa. Ya Tuhan beli. Ya ampun. Potong fikir hari lain, Mana bangle? Ni kedai ni punya? Tak, ni aku punya. Mana kau? Yang mas betul lah? Ha. Dia? Banyak ni. Kenapa emas dia macam rose gold? Dia habis. Aku tak tahu. Tapi macam ni tak sesuai lah aku pakai. Kalau nak mix and match macam ni tak sesuai kan? Sebab ni macam tebal. Lepas tu ni macam berdesign sangat lah. Faham tak Ustaz? Ni tu be like minimum. Oh. Sorry. Ada satu tu kau tengok sekejap. Alah jauh sana lah. Nanti korang akan tengok design. So nanti korang akan tengok yang mana satu yang Aisyah akan beli untuk Noah. Okay. Ni Yaya punya reaction hadiah saya. Is it cute? Oh, I nampak macam ni tadi. Cantiknya. Macam coklat. Yaya pun kena beli hadiah juga. 12, 13, 14, 15. Wow, so beautiful. Macam Elsa. Wow, cantik. Wow. Ni Noha ke? Cantik dia. I boleh tengok lagi muka I tau. Cantik. Noha. Masa Aisyah nak nangis. I wanna cry. Noha dah besar. Baik tau. Rindu ada Bagi Noha. Bagi dia. Macam ni. Cewek dia. Cantiknya ini dia. Tak, dia punya baju cantik tau. Jenis orang yang bidang besar. Bianca Bella juga ke? Rest of the matching. Aku tak perasan dia punya baju sebab tengok muka. Awaknya gandik dia weh. Awak nak gandik dia tu. You do look like Elsa. Very good. So sekarang saya nak bagi hadiah dekat Noha. Saya tengok sibuk bergambar. Noha, saya ada sesuatu special. Saya ada sesuatu special tu. Apa? Pejam mata dulu. Macam mana tu? Okay. Okay, pejam mata.
Banyak surprise. Takut kita nangis lah. Okay, so saya sangat gembira sebab awak dah berjaya berkahwin dengan Mak Wei. Macam-macam awak cerita kat saya jadi apa-apa semua. Betul. Awak yang saya memang cerita semua pada. Jadi saya beli awak satu hadiah untuk perkahwinan awak. So awak boleh buka mata. Bawa balik. Ni hadiah. Aisyah over. Hadiah kahwin awak. Over lah Aisyah. Thank you. Lepas ni dah tulis penting banyak. Siapa cakap? Nah, so ni hadiah untuk awak. Selamat berkahwin. Pakai tau. Nanti kita jumpa atas pentas pula. Kenapa awak beli? Macam nak ijazah pula. Kenapa? Hadiah awak ni awak punya hari besar tau. Sana pesta lagi ni ya? You look so good tonight. Ya Allah, ni muah saya. Thank you Kak Makeup. Thank you Kak Makeup dia. Lawa sangat. me. Last minute Asla. Yeah, swear. Next time Aslam pula. Oh my god, next time Aslam pula. Oh my god. Hai, elok. Okay, welcome. Thank you so much korang. Simpan tau, saya tak boleh bagi kat sana. Takut nanti ada orang ambil gambar. Oh, saya letak sini tau. Saya letak sini tau sayang. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you korang. Jumpa Saya tempat. appreciate korang semua datang. Aku nak nangis. Lepas ni Asla. No. Lepas ni, Gambar lagi. Sophie tak Sophie? lepas ni Rina. InsyaAllah. InsyaAllah. Lina dah booking Sebenarnya paling dekat Yaya lah weh. Ya, sebab Yaya dah sana. Sebenarnya paling dekat Sophie lah. Lepas ni Sophie Apa kahwin. InsyaAllah. Tak ada pasangan lagi. Tapi insyaAllah. Tapi kita dah ada tarikh untuk Sophie. Oh my god. Tadi pasangan saya pun jadi pasangan. Okay, so ini adalah hadiah perkahwinan untuk Noha dan Mak Wei. Tapi ni especially untuk Noha. Noha, aku harap sangat perkahwinan kau akan kekal bahagia sampai ke jannah, sampai ke akhirat. Dan aku harap kita still berkawan even kau dah ada anak nanti. Okay, I'm so sad because ni tangisan gembira lah yang kau dah berkahwin. Macam-macam dugaan yang kau alami sampailah kau dan Mak Wei halal bersama. Tahniah. Ini sebelum kita orang nak berjalan. I'm so nervous.
penyatuan dan dua bercinta biarlah hingga ke syurga. Majlis penuntut azimnya mempersilakan langkah masuk Ayahanda dan Ibunda Raja Sehari yang berbahagia Encik Muhammad Nazrin Haji Ismail, juga yang berbahagia isteri Puan Zubaidah binti Asyad, dan juga yang berbahagia Encik Zahari Bidin, juga yang berbahagia isteri Puan Madura binti Rina cry. Aku tadi pun nangis satu bentar. Sabar je nak tengok Rina nangis. Rina kahwin. Mesti Sophie macam air terjun nangis. Aisyah pun nak nangis. Janganlah nangis. Rina nangis. Kita nangis awal dah. Saya pun dah nangis tadi. Ismail sambil dengan isteri yang berbahagia Puan Zubaidah binti Asyad. Majlis penuntut azimnya mempersilakan. Now kita nak foto pun. Wow. So cute. Oh, pen tak tepi. Come on. Mana ayah? Tak payahlah tekan. Yaya dah tutup. Sikit-sikit. Okey, cukup. 3 kali kan? Sekali ni 1, 2, 3. Sorry. Oh, boleh sekolah. Dapat. Mana kita dapat? Maka sini. Ini 1, 2. Apa? Sikit je. Sorry. Lagi. Berapa? Okey, ini 1, 2. Masih boleh bisik. Oh my god. Akan buat. Cantik amat. Nanti kan nak fotokopi. Oh, tengok. Anak-anak nak kopi. Fotokopi dah tu. Dua-dua nak. It's so pretty. Bawa. Sekarang nak tulis dalam buku kenangan perkahwinan Nuan. Ada tulis lah kadang-kadang. Okay. Selamat pengantin baru. Jangan. Sabar, nampak sabar. Alright, wait. Semua dah boleh? Dah boleh keluarkan telefon anda semua, kita kira-kira bersama boleh? Alright, sekali lagi. Semua 10 8 6 5 4 3 2 1. Selamat. Berikan tepukan. Jangan lupa. Thank you sebab datang. Thank you sebab sanggup jadi bridesmaid aku. Bye. Thank you. Thank you so much. Thank you sebab datang. Dan nak cari pilih. Thank you jauh. Thank you. Korang lagi cantik. Dorang semua Egoshi itu pengantin. Sophie crying. Pengantin awak. Sorry. Nangis lagi sekali. Rina nangis lagi sekali. Gomo dah tak sah nangis. Gomo Kelantan, gomo. Selalunya Rina.
apa daging tadi ke? Gula. Mak Wei menangis, Mak Wei nangis. 2, 3. Okey, kita nak buat satu posisi dengan pergerakan sekali. Saya cakap 1, 2, 3 nanti semua harimau gatal. Boleh? Okey, boleh. Alright, santai. Okey. Pak gatal bagi ke Adam. Okey, baik. Okey, gatal betul. Okey, sekali lagi. Duha Safwan dan Kawin. Jangan balik ke dia, okey? 1, 2, 3. Alright, terima kasih. Mak Wei, you are the best part. Oh. Cium. Tak ada cium lagi. Mak Wei tak sabar. Mak Wei tak sabar. Ingat tadi cakap apa? Harus cium.